Tembak kau kukok dia. Ini yang duk naik. Ui. Alah, dia masuk lubang loh. Masuk lubang saya tak ambil. Kat itu kalau ada dia naik kat itu jenis itu kan jenis. Assalamualaikum guys, jumpa kita lagi dalam channel Lokman Rahman guys. Okay guys, kita hari ni ada trip guys. Kita trip di area Jambatan Pertama. Kemarin ayat cantik dah kemarin dulu sebab kita cuti ada kenduri. Jadi guys, okey. Jom kita tengok player kita update. Player kita baru sampai. Mudah-mudahan cuaca hari ni elok guys. Okay guys, player kita semua dah sampai guys. Dah ready dah sampai dah. Mat awal daripada hari ni. Pada sini dengan ada yang pada Johor dah kata. Tanya tadi tu Penang Pelik Ayak ni mudah-mudahan cuaca semua takut petang dengan turun angin pagi ni elok cuaca untuk elok. Petang mudah-mudahan ni turun angin Boleh-boleh kita guys. Semua daripada mana ni? Ni Johor pun dah. Johor ni main bercuti je ni. Okey. Sekali ni jalan. Tu ayak ni okey lah. Cuma jangan ada angin je. Masya-Allah. Jom. Sat. Abang, turun dulu. Okay guys, kita gerak dulu. Kita ambil semesa. Kita ambil udang dulu. Kita pergi ke spot pertama kita. Jom. Guys, jom kita ambil udang dulu dulu. Kita booking udang bawa banyak ramai juga. Dia kencing. Udang tu. Okey guys. Okey. Kita ambil udang Kita ambil 120 ekor. Okey, jom. Kat sini boleh? Kita pergi kat sini. Kita gerak ke spot pertama kita. Okey. Mau minjik apa minjik tak? Tak minjik. Minjik terinjik. Jik kat sini okey juga. Okey dah. Okey, spot pertama kita dulu kali kita try kat area Jambatan Tengah. Jambatan Tengah. Jik boleh. Ya. Strike, first strike. First strike ke apa kita tengok. Tukar. Ya, dia kena badan tu. Kena. Ya, lintas. Tukar guys. Okay, first strike dia bang. Tukar. Strike dah. Strike dalam. Ya, ikan dalam. Dia sama kat atas. Ada pula ya.
atas tu dalam. Yang saya subscribe. Kalau tak salah. Janji kan. Nak kali ni. Kali ni memang. Sampailah Batu Korea. Try sini. Okey, tempat cantik. Spot kedua kita. Try. Sembang esok. Kalau dia sembang dia tak macam. Ingat kata ada tiang tu 28 tu. Main ni orang ngantung ni. Tiang. Dah. Pok dah. Dia dah. Main dia dah. Allah itu lagi. Pandai. Alright. Okey, alhamdulillah. Okey. Kita angkat tarik tangan. Pagi dah. Sembang lagi boleh mau makan. Ya, nangis kan? Nangis. Ya. Tak pegang mana ni mak. Banyak. Ini kat bau udang ni. Tak apa. Dia genji je. Dia ada bau banyak. Pakai udang kopek, patah kecil ni. Tak umpan pun boleh ya. Dia Apollo kan jadi umpan bawah kan. Ada bawa tipu dia cari bola ni dia pakai umpan dalam kopek tu. Ya tengok hijau sekali kan. Hijau sekali. Ini dah ni ada karang. Dia naik ah. Pari pun jadi ah, naik-naik dia semua ni. Kita tarik turun nak kalau pari tarik ni. Naik, tarik. Tali. Tengok gurut-gurut. Gurut-gurut ya. Dah udang sikit ni ada gurut. Ada kali? Ha? Ada sangkut tali je tu. Pusing-pusing. Ya, pusing-pusing kat atas nak. Sangkut tali. Kalau sangkut tali tak apa, kita tarik tali apa naik. Sangkut. Oh, sangkut tali lah, tarik tali naik. Dia pusing tali. Seorang kena tarik tali kan? Tali tu. Mana ni masak. Tak apa tarik, tak apa, kita adjust balik. Tarik pelan-pelan. Yang bagi putih, ada ikan tu. Dia tibulik tali lah, biasa. Obek-obek ah. Dah tak? Tak ada. Oh, lucu lah. Oh, dia belik tali. Buka-buka belik. Apollo dia tarik. Kenapa? Tarik macam tunduk. Tunduk ni. Kita try spot Batu Korea satu lagi juga. Ikan. Ini sangkut ke abang. Jenang. Ni makan sotong. Bukan, dia makan bukan sotong. Udang. Patut tak Nampak dia tunjuk tadi ya. Dia releasin. Tengok kan ni. Tu gambar keluar. ni cakap ah. Gambar keluar. Nampak ambil dah ambil apa? Buka lu sat ni. Buka lu sat bawa ambil gambar. Dia beli. Lepas tali lu ah.
Takut. Okay, kita habis spot ketiga. Kau ikan buat tau, takut dua je lah. Iya, dulu ada ini ke? Oh, si buntai. Terang ni. Tiga ngah. Oh, yo, tiga ngah. Tiga lama. Belakang tak. Sangkut kenal belakang. Kena dah. Oh, tu bukan dua tiga. Kasak ni. Kasak. Ni kasak. Kasak guys. Nangi lah, sangi ada sini mana lain dia. Sok ambil sok Ustaz. Sok. Ni lah nangi ni. Nangi guys. Jenak. Ui, saya nak. Berapa ni? Dah. Berapa ni? Udang apa? Terbenung ikan. Ikan, terbenung. Terbenung apa elok? Terbenung tu elok. Polok lah weh. Terbenung tu elok tu. Tengok nampak. Memang. Yang terbenung market ni kalau dia ni baru dia ambil. Apa sedap tu. Gamak. Tu lah buka abang. Oh, mengi lengar ni. Ni kan bunyi lengar. Apa ni sedap. Apa ni kamak? Tengok. Apa lengar kan. Alah, dia masuk luang apa? Seluang kan tak ambil. Kat itu kalau ada dia naik kat itu jenis itu kan jenis tarik tak dia kerja tak mau naik kan. Tadi dah keluar kan tadi. Tadi nampak dah keluar ah. Tahan. Jangan paksa dah. Tunggu Zat. Bagi dia bagi free sikit tak apa. Bagi dia ni. Tadi nak keluar tu. Tong dia masuk balik. Ni naik ni kalau naik borong ni. Free sangat. Ada rasa. Apa ye? Abak. Set. K2. Satu. Besar kan. Bawah nanti. Dia pergi terus. Ni rumah apa? Sotong kalau can borong ni. Sotong kalau can borong ni. Ini borong dua kali kalau setengah engineer kejam tak naik. Bukan sotong ah. Ni sotong ni. Memang ada tau. Kalau ada tadi tu dia nak keluar tadi tau. Dia nak keluar. Dia dah capai dia tarik turun balik. Buat tak elok ni okey. Buat buka elok. Dia junam tu. Okey. Dia keluar guys tadi je. Dia keluar. Wow, borong guys. Dia keluar guys borong. Dalam tunggu tu dia 5-3 kilo lebih. Rezeki nampak. Ni oi. Kayak dua satu. Sebab tak tarik tadi. Dia. Ni baru dia. Ikan yang dicari. Tengok misi apa ni okey? Misi apa? Dog fight. Tu dia apa? Kena dengan ikan ni. Okay guys, alhamdulillah selesai trip kita hari ni guys. Cuaca alhamdulillah elok. Dari pagi sampai ke petang. Okay, hasil kita guys hari ni. Hasil depa alhamdulillah juga. Naik boron guys. Tu dia boron sak mana tu. Tengok.
Oh. Tu ada senangin. Tambrina, ikan tambrina jenahak. Dah agak boleh lah. Alhamdulillah lepas boleh kutip lah ikan. Ya, dia guys. Ni player-player kita. Player. Okey. Saat kita tangkap ikan dah. Okey. Okey guys. Jangan lupa guys. Subscribe, share dan komen guys yang mana baru singgah kat channel aku ni guys. Okey, jumpa lagi dalam next trip guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sahaja perkongsian kami kali ini. Daripada pancing, travel, aktiviti keluarga sampailah ke ceramah agama yang bermanfaat. Kalau suka vibe channel ni, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga tekan butang loceng tu supaya tak terlepas video terbaru dari kami.